Juga jangan lupa consistently pakai Alora pen dan juga Alora sock. Tengok macam kat Gorgeous ni. Mari kita tengok. Dia Kak Gorgeous pakai Alora sock. Ni Alora sock, ni Alora pen. Okey. Yang ni Alora pen saiz lelaki. Walaupun kita belum ada masalah lutut tapi kita pakai. Okey. Kak Gorgeous sarankan kepada yang dah berumur 40 plus tu, walaupun wanita, ambil pen lelaki. Okey. Prevention better than cure. Okey. Merawat lebih, mencegah lebih bagus daripada merawat. Tersasul-sasul Kak Gorgeous. Okey, ni dia. Kalau rasa kalau kat rumah tu pakailah slipper dia untuk ni, untuk menjaga kita punya sock kita. Ni pun dah ni lah. Tapi okey lah. Masih okey lagi kan. Konsisten je pakai siang dan malam. Jangan pakai siang saja. Jangan pakai malam saja. Siang dan malam. Buka waktu kita nak mandi saja. Alright. Inilah dia rahsia beri tenaga kepada Kak Gorgeous. Okey. Made daripada Jepun. Ini Kak Gorgeous masak ayam belado. Okey. Ayam kita dah goreng siap-siap dah. Kita masak betul-betul sini ni. Kita dah hampir nak masak dah. Lepas tu baru bismillahirrahmanirrahim kita masuk ayam yang telah kita goreng. So kita selimutkan dia, gaul dia sehingga ke kata. Oh wow. Ini dia ayam belado. Wow. Ni suami Kak Gorgeous suka ni. Kopi masak kicap. Lepas tu jangan lupa ni cuaca memang agak panas sikit. Ambil Shirutto ni dan juga nak energy ambil spirulina ni. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa Roger Tak Roger.